Beli barang RM20 pun tak sanggup nak bayar cash, lagi rela berhutang guna BNPL. Korang ni bukan jimat, korang ni dah ketagih berhutang tanpa sedar. Jadi guys, jom nak explain kenapa habit ini dah menjadi satu masalah besar dalam negara. Jadi dah nak korang jujur kejap, cuba korang tengok korang punya phone, berapa banyak app BNPL yang korang ada. SPayLater, AutoMeLater, GrabPayLater, TikTokLater, semuanya ada kan. Kalau dulu orang akan guna hutang ni untuk beli rumah, beli kereta, tapi sekarang korang berhutang untuk beli skincare, beli gadget, basically beli apa sajalah yang korang akan lupa dalam masa 2 minggu sahaja. Dan korang tahu tak apa yang paling bahaya? Korang rasa yang macam korang ni tak berhutang pun, sebab yelah kan 0% interest and then dia akan split kecil-kecil, tapi hakikatnya itu semua tetap hutang. Alah Daus, 0% interest je pun apa salahnya? So salahnya bukanlah dekat interest, tapi mentality korang yang semakin rosak tanpa korang sedar. Setiap kali korang check out dan korang akan nampak option untuk splitkan kepada 3 bahagian, 6 bahagian ataupun 6 bulan, kepala korang dah auto default. Boleh split je lah. Kenapa nak keluar duit sekarang kan? Duit aku boleh guna untuk benda lain. And korang dah tak tanya dah sama ada aku perlu ke tak benda ni at the first place. Korang terus skip soalan tu dan korang terus jump kepada aku boleh bayar lah RM7 je sebulan, murah tu. And then tahu-tahu RM7 kat sini, RM10 dekat sini, RM15 dekat situ. So semua ini memang nampak kecil lah, tapi cuba korang totalkan lah semua BNPL korang. Kalau jumlah itu menyebabkan korang terdiam, maknanya korang dah perangkap dalam jerat yang korang tak nampak. So ada cara ke untuk kita fix benda ni? Jadi ini adalah antara tips yang korang boleh buat. Yang pertama, amalkan 24 hour rule. So selepas ni, setiap kali korang nak check out barang guna BNPL, korang tunggulah at least 24 jam. Lepas tu kalau korang masih lagi teringin, barulah korang consider. Nampak tak? Boleh beli tapi kena ada penapis. Dan yang kedua, amalkan BNPL budget cap. Set rule untuk diri sendiri. Contohnya, total semua aktif hutang BNPL korang tak boleh lebih daripada 5% of monthly income daripada gaji. Lebih sikit saja terus stop. Korang dah tak ada allocation dah untuk spend lagi. Dan yang ketiga, korang amalkan reverse calculation, di mana sebelum korang nak membeli apa-apa saja, cuba korang convert harga itu kepada jam kerja korang. Contohlah kan, gaji korang RM3,000 sebulan, roughly dalam RM17 lah sejam. So kalau korang tengok baju itu harganya RM200 ataupun kasut RM200, itu bersamaan dengan 12 jam korang duduk kerja lah dekat office ke kat mana lah korang kerja. Almost 2 hari korang kerja. Sanggup tak korang bazirkan 2 hari hidup korang dekat kerja itu untuk korang beli barang yang korang pakai maybe 2-3 kali saja? Kalau pakai banyak kali worth it lah, tapi kalau pakai 2-3 kali tak worth it. So apabila korang tengok barang-barang ini dalam bentuk masa, barulah korang nampak nilai dia yang sebenar. Dan tak katalah jangan guna BNPL langsung, sebab semua orang ada keperluan masing-masing. Tapi kalau setiap kali beli benda kecil pun nak kena split, nak kena hutang, ini bahaya. Habit berhutang akan menjadi normal tanpa korang sedar. So please guna BNPL ni bila korang betul-betul perlu saja, dan habiskan dulu duit cash korang, barulah tag kepada BNPL ni. Jadi guys, kalau korang rasa video ni manfaat, jangan lupa like, komen, share juga video ni kepada seorang kawan-korang yang asyik duk guna BNPL saja, biar dia orang sedar sikit tengok video ni. Follow Daus. Jumpa lagi korang semua pada video akan datang. Ciao.